Hai semua, korang tahu tak yang pelepas sawit yang ada dekat belakang rumah korang tu, korang boleh buat sumber serat kepada korang punya ternakan dalam bentuk silaj. Okey, biasanya kita tengok silaj dibuat kebanyakan daripada rumput lah. Lagi-lagi dalam jenis rumput Napier. Okey, tapi sebenarnya silaj ni dia boleh buat daripada sumber-sumber yang berbeza. Macam secara peribadi saya buat daripada dua sumber lah. Okey, yang pertama memang kita pakai silage silage Napier. Yang kedua sebenarnya kita pakai pelepas sawit. Okey, pakai pelepas sawit. Kenapa saya pakai pelepas sawit? Sebab dekat area tempat saya banyak, banyak ladang-ladang saya ataupun kebun-kebun sawit yang saya boleh dapatkan pelepah-pelepahnya setiap kali musim menuai ataupun harvest. Okey, dan juga time kita pruning. Okey, selain daripada Napier, kita boleh jadikan pelepas sawit ini sebagai silaj lah. Okey, tapi macam biasa, sama macam Napier juga, kita perlu mesin ataupun chopper kita punya pelepas sawit itu sehalus yang mungkin. Supaya apa? Supaya kita boleh simpan dalam tong ataupun plastik yang kita pakai lah. Tak kisah yang ada orang pakai plastik, yang ada orang pakai tong. Macam saya pakai tong biru ni lah, tong drum 200 liter yang saya pakai. Okey, so first kita akan mesin ataupun chop kita punya pelepas sawit yang kita ambil setiap hari ataupun masa pruning ataupun masa harvest. Lepas tu kita buat balik, lepas tu kita mesin lah dalam ataupun gunakan mesin chopper yang kita dah beli. Lepas tu kita jadikan tong biru, tong drum biru yang bertutup dan berkunci ni sebagai medium penyimpanan. Kenapa kita pakai tong biru macam saya? Sebab satu, boleh guna banyak kali. Okey, boleh guna banyak kali. Lepas tu dia kedap udara, sebab dia ada seal sebab dia ada seal. Jadi kedap udara dia ada kunci lah. Jadi kita boleh simpan dalam satu masa, tempoh masa yang agak lama. Jadi mudahlah kita nak buat storage. Okey, tapi kalau korang yang baru mula berternak, tak ada modal nak beli tong ni, sebenarnya pakai plastik pun boleh. Okey, sebaiknya plastik tu plastik yang tak tembus cahaya. Okey, yang gelap dan tebal sikit lah. Dan pastikan plastik korang tu tak bocor. Okey, so macam saya dah mesin dalam tong biru ni, kita akan pindahkan, bawa letak kita dekat tempat redup. Dekat satu mesti bawa letak simpan dekat tempat redup. Yang kedua mesti dekat dengan tempat kita nak bagi kita punya makanan, kita punya kambing makan, supaya mudah urusan kita. Okey, lepas tu kita manfaatkan letaklah bahan-bahan yang sepatutnya. Okey, itu saja kita nak bagi tahu. Kita jumpa lagi.